Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan rancangan pengajian harian RPH untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2 dengan tema kekeluargaan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Wan Nurul Aina binti Wan Bukhari, Siti Nur Nadiah binti Syihabuddin dan saya, Muhammad Adam bin Muhammad Rizwan. Seterusnya saya akan menerangkan maklumat asas RPH yang telah kami sediakan. RPH ini adalah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Pengajaran ini melibatkan seramai 36 orang murid dari jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, iaitu selama 1 jam. Tema pembelajaran ialah kekeluargaan dengan tajuk Keluarga Berhemah. Kemahiran fokus dalam pengajaran ini ialah penguasaan kata nama am dan kata nama khas. Untuk bahagian standard kandungan 5.1, murid perlu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.11 pula, murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata nama am serta kata nama khas dengan betul. Dalam RPG ini, kami menetapkan 4 objektif pembelajaran utama. Objektif pertama ialah murid dapat menjelaskan maksud kata nama am dan kata nama khas dengan betul. Kedua, murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata nama am dan 3 kata nama khas. Dan objektif ketiga, murid dapat mengelaskan perkataan mengikut kategori kata nama am dan kata nama khas dalam aktiviti berkumpulan. Dan objektif terakhir ialah murid dapat membina sekurang-kurangnya 1 ayat lengkap menggunakan kedua-dua jenis kata nama tersebut. Bagi memastikan objektif pembelajaran tercapai, kami turut menyediakan kriteria kejayaan. Antara kriteria kejayaan tersebut ialah murid dapat menyatakan maksud kata nama am dan kata nama khas dengan cara pemahaman mereka yang betul. Murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata nama am dan 3 kata nama khas dengan betul. Murid dapat mengelaskan kata nama am dan kata nama khas mengikut kategori yang betul. Dan yang terakhir, murid dapat membina sekurang-kurangnya 1 ayat mudah difahami dengan menggunakan kata nama am dan kata nama khas. Selain itu, pengajaran ini juga menerapkan beberapa nilai murni seperti kerjasama, ingin tahu, tanggungjawab, berdisiplin, berani mencuba dan menghargai keluarga. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk sasiah murid semasa proses PDP berlangsung. Seterusnya ialah aspek kemahiran berfikir atau KB. Dalam pengajaran ini, murid bukan sahaja mengenal pasti kata nama am dan kata nama khas, tetapi mereka juga mengelaskan, memaknai beza, menganalisis dan mengaplikasikan penggunaan kata nama dalam ayat. Selain itu, pengajaran ini turut menekankan kemahiran personal seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran bekerjasama. Dari segi kemahiran belajar cara belajar atau BCB pula, murid akan mengumpul dan mengelaskan maklumat mengikut kategori kata nama am dan kata nama khas. Yang kedua pula, murid membuat perbandingan antara ciri-ciri kata nama am dan kata nama khas. Terakhir sekali, menggunakan bahan visual seperti gambar dan kad perkataan untuk memahami konsep pembelajaran. Bagi elemen merentas kurikulum atau EMK, kami menerapkan bahasa, nilai murni, kreativiti dan inovasi serta kemahiran berkomunikasi. Bagi memastikan pengajaran lebih menarik dan berkesan, kami menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar atau BBM. Antaranya ialah buku teks Bahasa Melayu tahun 2, gambar keluarga kad perkataan nama bersaiz A6, papan putih, pelekat boleh tanggal, kotak misteri, kotak perkataan nama dan bergambar saiz A8, lembaran kerja dan roda putar. Pemilihan BBM ini bertujuan untuk membantu murid memahami konsep kata nama am dan kata nama khas secara lebih visual, interaktif dan menyeronokkan. Seterusnya ialah pengetahuan sedia ada murid. Sebelum sesi pengajaran dijalankan, murid telah pun mengenali dan menggunakan beberapa perkataan asas seperti nama orang, benda, haiwan dan tempat dalam kehidupan mereka. Oleh itu, pengajaran ini dibina berdasarkan pengalaman sedia ada murid supaya mereka lebih mudah memahami pembelajaran baru. Selain itu, elemen kebat turut diterapkan dalam aktiviti pembelajaran. Antara elemen kebat yang digunakan ialah menganalisis ayat, mengaplikasikan kata nama dalam ayat sendiri, mengelaskan perkataan, menilai jawapan rakan dan mencipta ayat menggunakan kata nama yang diberikan.
Pendekatan ini dapat membantu murid berfikir secara lebih aktif dan kreatif sepanjang proses pembelajaran. Okey, Assalamualaikum. Saya Wan Nuraina binti Omkari. Saya akan menerangkan langkah set industri yang dijalankan selama 5 minit. Pada peringkat ini, guru menggunakan aktiviti teka gambar keluarga sebagai langkah permulaan untuk menarik perhatian dan mengaktifkan pengetahuan sedia ada murid berkaitan tema keluarga saya. Guru akan memaparkan sebuah gambar keluarga di hadapan kelas. Kemudian guru kemukakan beberapa soalan seperti, siapakah ini? Apakah panggilan kita kepada mereka? Murid akan diminta mengenal pasti dan menyebut nama ahli mereka yang terdapat dalam gambar tersebut secara lisan. Guru akan memaparkan beberapa kad perkataan seperti Ali, Siti, Encik Ahmad dan Puan Salmah. Murid akan menghubung kaitkan nama-nama tersebut dengan ahli keluarga yang terdapat dalam gambar. Guru juga bertanya kepada murid, mengapa nama ini bermula dengan huruf besar? Murid diberikan masa selama 1 minit untuk berfikir dan membina jawapan mereka secara individu. Melalui soal jawab ini, ada yang jawab betul, ada juga jawab yang kurang betul. Tetapi guru masih membimbing murid untuk menyedari bahawa nama seperti Ali, Siti, Encik Ahmad dan Puan Salmah merupakan nama khusus yang ditulis menggunakan huruf besar pada pangkal perkataan. Seterusnya, guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Guru menjelaskan, bagus, hari ini kita akan belajar tentang 2 jenis kata nama, iaitu kata nama am dan kata nama khas dalam tema kekeluargaan. Kaedah pembelajaran yang diaplikasikan ialah pembelajaran kontekstual, soal jawab, pemerhatian dan perbincangan. Aktiviti ini juga dikembangkan dengan kecerdasan, verbal linguistik, interpersonal dan visual ruang dalam kalangan murid. Dari segi bahan bantu mengajar, guru menggunakan gambar keluarga dan kad perkataan bersaiz A6. Di samping itu, nilai murni seperti berani mencuba, fokus, kerjasama, menghormati rakan dan juga bertanggungjawab turut diterapkan sepanjang aktiviti berlangsung. Kesimpulannya, set industri ini membantu menarik perhatian murid, mengaktifkan pengetahuan sedia ada serta menyediakan mereka untuk mengikuti pembelajaran seterusnya dengan lebih fokus. Okey, seterusnya saya akan menerangkan langkah 1 yang mengambil masa selama 10 minit. Pada langkah ini, guru memperkenalkan konsep kata nama am dan kata nama khas melalui aktiviti kenali ahli keluarga saya. Guru akan menampal beberapa kad perkataan pada papan putih seperti ayah, ibu, datuk, nenek, abang, kakak dan adik. Kemudian, guru turut menampal kad perkataan Ali, Siti, Encik Ahmad dan Puan Salmah pada papan putih. Selepas itu, murid akan berbincang secara berpasangan untuk mengenal pasti dan membandingkan perbezaan antara kedua-dua kumpulan perkataan tersebut. Guru seterusnya mengemukakan beberapa soalan seperti, apakah perbezaan antara perkataan ayah dengan Ali? Mengapa Ali dan Siti ditulis dengan huruf besar? Melalui sesi soal jawab dan perbincangan, murid dibimbing untuk memahami bahawa perkataan seperti ayah, ibu, datuk dan nenek merujuk kepada golongan atau panggilan umum. Manakala Ali, Siti, Encik Ahmad dan Puan Salmah merujuk kepada nama khusus seseorang. Guru kemudian membimbing murid mengelaskan kad perkataan tersebut kepada 2 kategori pada papan putih, iaitu kata nama am dan kata nama khas. Aktiviti ini membantu murid mengenal pasti ciri-ciri kedua-dua jenis kata nama melalui pemerhatian dan pembandingan secara langsung. Dari segi bahan bantu mengajar, guru menggunakan kad perkataan bersaiz A6 papan putih dan pelekat boleh tanggal. Kaedah pembelajaran yang diterapkan ialah pembelajaran kontekstual, soal jawab serta pemerhatian dan perbincangan. Aktiviti ini juga sama dengan set industri menggalakkan perkembangan kecerdasan verbal linguistik, interpersonal dan visual ruang dalam kalangan murid. Kesimpulannya, aktiviti ini membantu murid memahami perbezaan antara kata nama am dan juga kata nama khas melalui pengalaman pembelajaran yang aktif, bermakna dan mudah difahami. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah kedua mengambil masa selama 15 minit melalui aktiviti interaktif kotak misteri keluarga. Pada permulaan aktiviti, murid akan dibahagikan kepada 6 kumpulan dan setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang murid. Guru kemudiannya menyediakan sebuah kotak misteri yang mengandungi pelbagai kad perkataan berkaitan kata nama am dan juga kata nama khas. Antara contoh kad perkataan yang ada dalam kotak misteri keluarga ialah kata nama am seperti ayah, ibu, datuk, nenek, sekolah dan rumah. Untuk kata nama khas ialah seperti
Ali, Siti, Encik Ahmad, Sekolah Kebangsaan Seri Murni dan Taman Melati. Seterusnya, permainan ini memerlukan wakil daripada setiap kumpulan akan tampil ke hadapan untuk mencabut 3 hingga 5 kad perkataan secara rawak daripada kotak misteri keluarga. Lepas memperoleh kad perkataan, ahli kumpulan akan berbincang bersama-sama dengan ahlinya untuk mengenal pasti sama ada perkataan tersebut tergolong dalam kata nama am ataupun kata nama khas. Murid-murid kemudiannya akan mengelaskan kad-kad tersebut pada kertas kategori yang telah disediakan oleh guru. Sepanjang aktiviti berlangsung, guru bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan untuk membimbing perbincangan, mengemukakan soalan dan memberi maklum balas terhadap jawapan murid. Bagi meningkatkan keseronokan dan juga motivasi murid, kumpulan yang berjaya mengelaskan perkataan dengan betul akan diberikan ganjaran berupa gula-gula. Dari segi bahan bantu mengajar, guru menggunakan sebuah kotak misteri, kad perkataan bersaiz A8, kertas kategori bersaiz A4 dan ganjaran gula-gula. Kaedah pembelajaran yang diaplikasikan ialah pembelajaran kooperatif, pembelajaran berasaskan permainan, perbincangan kumpulan, pembelajaran berpusatkan murid dan soal jawab. Aktiviti ini turut mengembangkan kecerdasan verbal linguistik, interpersonal, visual ruang dan logik matematik dalam kalangan murid. Kesimpulannya, aktiviti kotak misteri keluarga ini memberi peluang kepada murid untuk belajar secara aktif dan kolaboratif sambil mengukuhkan kefahaman mereka tentang perbezaan antara kata nama am dan juga kata nama khas. Seterusnya, pada langkah yang ketiga, guru melaksanakan aktiviti interaktif yang dinamakan Roda Bijak Keluarga. Aktiviti ini dijalankan selama 25 minit dan bertujuan mengukuhkan pemahaman murid terhadap perbezaan antara kata nama am dan kata nama khas melalui kaedah permainan. Guru menyediakan sebuah roda putar yang mengandungi beberapa perkataan berkaitan tema keluarga seperti ibu, abang, nenek, datuk, ahli, siti, sekolah dan Kuala Lumpur. Murid masih berada dalam kumpulan yang sama seperti aktiviti sebelumnya bagi menggalakkan kerjasama dan perbincangan kumpulan. Sebelum permainan bermula, guru menerangkan peraturan permainan kepada murid. Setiap murid diberi peluang untuk memutar roda secara bergilir-gilir. Aktiviti ini mempunyai 2 pusingan, iaitu pada pusingan pertama, murid perlu mengenal pasti jenis kata nama yang diperoleh daripada roda putar. Selepas itu, aktiviti ini diteruskan dengan pusingan yang kedua iaitu membina ayat. Seterusnya, murid dikehendaki membina satu ayat yang betul berdasarkan perkataan yang diperoleh. Contohnya, jika roda berhenti pada perkataan Ali, murid boleh membina ayat Ali membantu ibunya di dapur. Jika roda berhenti pada perkataan Datuk, murid boleh membina ayat Datuk sedang membaca surat khabar. Murid lain dalam kumpulan akan memberikan maklum balas dan menilai sama ada jawapan yang diberikan adalah betul ataupun sebaliknya. Guru bertindak sebagai fasilitator dengan membimbing dan membetulkan kesalahan yang berlaku semasa aktiviti dijalankan. Bagi meningkatkan motivasi dan pelibatan murid, ganjaran seperti gula-gula diberikan kepada murid ataupun kumpulan yang berjaya menjawab dengan tepat. Aktiviti ini menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan dan pembelajaran kooperatif yang dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan serta meningkatkan penguasaan murid terhadap kata nama am dan kata nama khas. Kesimpulannya, melalui aktiviti ini juga, murid dapat mengembangkan kemahiran berkomunikasi, bekerjasama dalam berkumpulan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi yang lebih bermakna. Seterusnya, saya akan memasuki bahagian penutup yang mengambil masa 5 minit. Pada peringkat ini, guru akan menjalankan aktiviti pengukuhan yang dinamakan tepuk kata nama bagi mengukuhkan kefahaman murid tentang kata nama am dan kata nama khas. Dalam aktiviti ini, guru akan menyebut beberapa perkataan secara rawak seperti ibu, ahli, sekolah, datuk ataupun Kuala Lumpur. Murid perlu mendengar dengan teliti dan memberikan respon berdasarkan jenis kata nama yang disebut. Jika perkataan tersebut merupakan kata nama am, murid perlu menepuk tangan sekali. Jika perkataan tersebut merupakan kata nama khas, murid perlu menepuk tangan sebanyak 2 kali. Contohnya, apabila guru menyebut perkataan ibu, murid akan menepuk tangan sekali kerana ibu ialah kata nama am. Apabila guru menyebut perkataan Ali, murid akan menepuk tangan 2 kali kerana Ali ialah kata nama khas. Aktiviti ini dijalankan dengan secara santai dan menyeronokkan bagi menguji kefahaman murid secara segera serta memastikan mereka dapat membezakan kedua-dua jenis kata nama tersebut dengan tepat.
Selepas selesai semua aktiviti, guru membuat rumusan pembelajaran dengan menegaskan semula bahawa kata nama am dan kata nama khas ada ciri-cirinya tersendiri. Guru turut memberi pujian kepada murid atas pelibatan aktif mereka sepanjang pembelajaran dan menggalakkan mereka menggunakan kata nama am serta kata nama khas dengan betul dalam kehidupan seharian. Melalui aktiviti penutup ini, murid dapat mengukuhkan lagi kefahaman dan pengetahuan yang dipelajari, meningkatkan fokus serta mengingati perbezaan antara kata nama am dan juga kata nama khas dengan lebih berkesan. Okey, itu sahaja pembentangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya akan membentang tentang refleksi guru serta justifikasi pemilihan aktiviti dan kaedah pengajaran yang telah digunakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi topik kata nama am dan kata nama khas. Pertama, saya akan menerangkan tentang kekuatan pelaksanaan PDP. Kekuatan pertama ialah kepelbagaian kaedah pengajaran yang aktif dan interaktif yang berjaya menarik perhatian, minat serta penglibatan aktif murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Kekuatan kedua ialah penggunaan bahan bantu mengajar seperti kotak misteri, roda bijak, kad gambar dan juga kad perkataan yang dapat membantu murid memahami perbezaan antara kata nama am dan juga kata nama khas yang dengan lebih jelas dan juga berkesan. Selain itu, aktiviti berkumpulan yang dijalankan juga turut membantu untuk meningkatkan kerjasama, kemahiran komunikasi serta keyakinan murid untuk memberikan jawapan dan juga berkongsi idea bersama rakan-rakan. Seterusnya, saya akan membincangkan kelemahan yang dikenal pasti sepanjang PDP dijalankan. Antara kelemahan yang dikenal pasti ialah murid masih terdapat beberapa orang murid yang keliru dalam membezakan antara kata nama am dan juga kata nama khas semasa aktiviti dijalankan. Selain itu, terdapat juga kekangan dari segi pengurusan masa kerana setengah kumpulan mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Di samping itu, terdapat juga beberapa murid yang kurang memberi kerjasama dan masih bergantung kepada rakan yang lebih aktif dalam kumpulan semasa menjalankan aktiviti. Berdasarkan kelemahan yang dikenal pasti, beberapa cadangan penambahbaikan yang telah dirancang. Pertama, guru akan menyediakan lebih banyak contoh, latihan pengukuhan dan aktiviti pengayaan berkaitan dengan kata nama am dan juga kata nama khas bagi membantu meningkatkan kefahaman murid. Kedua, guru perlu memilih kaedah pengajaran serta bahan bantu mengajar yang lebih sesuai masa aktiviti supaya dapat diuruskan dengan lebih sistematik dan juga teratur. Guru juga akan memberikan bimbingan yang lebih khusus kepada murid yang masih lemah dalam memahami konsep yang dipelajari. Kesimpulannya, penggunaan bahan bantu mengajar seperti kad gambar, kad perkataan, kotak misteri dan juga roda bijak telah membantu untuk meningkatkan kefahaman murid terhadap topik yang diajar. Selain itu, aktiviti yang berpusatkan murid seperti permainan dan kerja berkumpulan berjaya meningkatkan penglibatan aktif serta minat murid terhadap pembelajaran. Murid juga dapat melaksanakan dan menggunakan kata nama am dan juga kata nama khas dalam ayat dengan lebih jelas. Secara keseluruhannya, murid berjaya memahami konsep kata nama am dan kata nama khas melalui aktiviti yang dijalankan dan objektif pembelajaran yang telah dirancang berjaya dicapai dengan baik sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Seterusnya saya akan menerangkan justifikasi pemilihan aktiviti dan juga kaedah yang digunakan. Bagi set induksi, saya telah memilih aktiviti teka gambar keluarga. Aktiviti ini dipilih kerana dapat mengaitkan antara pembelajaran dan juga pengalaman harian murid. Murid lebih mudah untuk memahami konsep kata nama am dan kata nama khas melalui keluarga yang sering mereka jumpa ataupun mereka temui dalam kehidupan seharian seperti ayah, ibu, datuk, nenek, abang dan juga adik. Penggunaan gambar dan juga kad perkataan pula dapat menarik perhatian murid kerana bersifat visual dan membantu mereka untuk memahami konsep secara lebih jelas dan konkret. Aktiviti soal jawab yang dijalankan juga dapat meningkatkan penglibatan
aktif murid serta menggalakkan kemahiran komunikasi serta pemikiran mereka. Bagi langkah pertama, iaitu aktiviti kenali keluarga saya. Murid menjalankan aktiviti mengenal pasti dan juga mengelaskan kata nama am dan juga kata nama khas secara berpasangan. Aktiviti menampakkan perkataan ahli keluarga dan juga nama individu dipilih kerana dapat membantu murid untuk memahami perbezaan antara kedua-dua jenis kata nama secara visual dan juga konkret. So, melalui aktiviti ini, murid dapat membanding beza serta membina pemahaman yang lebih bermakna terhadap konsep yang dipelajari. Bagi langkah kedua, saya telah menggunakan aktiviti kotak misteri keluarga. Aktiviti ini dipilih kerana dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan melalui unsur kejutan semasa murid mencabut kad daripada kotak misteri. Selain meningkatkan minat dan juga motivasi murid, aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam bentuk permainan. Aktiviti perkumpulan juga dapat dijalankan, berkumpulan yang dijalankan juga turut memupuk nilai kerjasama, toleransi dan bertanggungjawab dalam kalangan murid. Bagi langkah ketiga, saya juga turut menggunakan aktiviti roda bijak. Aktiviti ini dipilih kerana dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif dan juga menyeronokkan. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja mengenal pasti kata nama am dan kata nama khas, malah mereka juga dapat membina ayat berdasarkan perkataan yang diperoleh daripada roda tersebut. So, aktiviti ini membantu murid untuk mengaplikasikan pengetahuan secara langsung serta meningkatkan diri ketika memberi jawapan di hadapan kelas. So, akhir sekali bagi penutup, saya memilih aktiviti tepuk kata nama sebagai aktiviti pengukuhan. Aktiviti ini membantu guru untuk menilai tahap kefahaman murid secara cepat dan juga santai. Pada masa yang sama, murid dapat mengingat semula konsep yang telah dipelajari dalam suasana yang menyeronokkan dan bermakna. So, aktiviti ini juga membantu untuk mengekalkan fokus murid sehingga tamat sesi pengajaran dan pembelajaran. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.